Pilihan awal Empire British ini bermula di Malaysia pada tahun 1786 dengan kejatuhan Pulau Pinang. Selepas perjanjian Inggeris-Belanda, Melaka, Singapura telah menjadi dua buah negeri yang juga berada di bawah pentadbiran British sehingga gabungan Pulau Pinang, Melaka, Singapura telah menggagaskan satu bentuk pemerintahan penyatuan baru yang dikenali sebagai pembentukan negeri-negeri Selat pada tahun 1826 sehingga 1946. Francis Slide yang menguasai Pulau Pinang telah dilantik sebagai Pesuruhjaya Penang, kemudian dilantik sebagai Governor pada 1787 yang berjaya menjadikan Pulau Pinang sebagai pelabuhan bebas. Pulau Pinang telah menjadi presidensi wilayah taklukan SHTI keempat selepas Bombay, Madras dan Bangla. Dari segi sudut Melaka juga, John Crawfurd telah dilantik sebagai Resident Councillor yang diketuai oleh John Crawfurd, iaitu menggunakan sistem kabitan untuk mewujudkan keamanan dan penghulu mengawal urusan kampung. Manakala di Singapura, pemerintah dikenali sebagai Resident yang dipimpin oleh William Farquhar menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas, mengumpul segala hasil perdagangan yang boleh dikaitkan dengan perdagangan dengan China. Kepentingan negeri Selat ini dapat dibahagikan kepada 4 kepentingan kerana ia menjadi laluan Selat Melaka yang menjadi laluan perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhan bebas boleh menarik pedagang Arab, Cina dan India untuk singgah di Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Malah pelabuhan bebas dapat membekalkan tenaga buruh serta menjadi pelabuhan bebas yang dapat melonggokkan hasil bumi negara. Pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah Syarikat Hindia Timur Inggeris. Para pentadbir Pulau Pinang, Singapura, Melaka dikenali sebagai residen yang bertanggungjawab kepada Ketua Negeri-Negeri Selat yang dikenali sebagai Governor. Governor bertanggungjawab kepada Governor Jeneral India yang mengawal langsung pentadbiran di India. Pada peringkat awal, pusat pentadbiran negeri-negeri Selat ini telah diletakkan di Pulau Pinang. Walau bagaimanapun, pusat pentadbiran ini telah dipindahkan ke Singapura pada tahun 1832. Berikutan, Singapura ini lebih strategik jika dibandingkan dengan Pulau Pinang. Hasil daripada carta organisasi pentadbiran ini, kita melihat bahawa kekuasaan tertinggi ini terletak pada Governor Jeneral India yang mana diturunkan kepada Governor negeri-negeri Selat, manakala Pulau Pinang, Melaka, Singapura telah ditadbir oleh Resident Councillor yang telah dilantik. Walau bagaimanapun, Syarikat Hindia Timur Inggeris ini memerintah negeri-negeri Selat sehingga 1858 kerana Syarikat Hindia Timur Inggeris telah mengalami masalah yang sangat hebat yang berlakunya masalah rompakan dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan negeri-negeri Selat. Akhirnya pusat pemerintahan ini telah dipindahkan ke London, dikawal selia secara langsung oleh kerajaan Britain yang berpusat di London. Berikutan, terdapat banyak faktor pendorong yang menyebabkan pusat pemerintahan ini terpaksa dipindahkan. Daripada carta organisasi pentadbiran SHTI dipindahkan kepada pejabat jajahan London, lalu tertubuhnya satu carta organisasi baru yang mana kekuasaan tertinggi berpusat di London, diturunkan kepada Governor Negeri Selat, ditubuhkan Majlis Eksekutif Majlis Perundangan dan ditadbir oleh Residen Melaka, Pulau Pinang dan Governor Singapura. Inilah dari tahun 1826 sehingga 1867, pentadbiran negeri-negeri Selat telah dipindah secara langsung kepada pejabat tanah jajahan British yang berpusat di London. Kemudian, pembentukan negeri-negeri Selat ini berlangsung sehingga tahun 1946 apabila Malayan Union telah diasaskan.